Ha? Tak nak ada belah luar. Dah dah. Kalau kita offer lagi datang tahun depan datang tak? InsyaAllah boleh lagi. Datang Tapi kalau boleh nak dua luar. Ha? Tak nak ada belah luar. Dah dah. Tu. Itulah dia silat kadang-kadang duduk belah sini dengan sini sejuk. Dekat panas tu lagi banyak orang. Ha? Assalamualaikum. Apa khabar? Ha? Siapa? Owner? Suami isteri owner. Okey. Comel Batik Collection macam mana? Pak Hari ada di KL. Alhamdulillah. Ha? Happy ke tak happy? Happy lah. Ha? Okey lah, sale dapat banyak. Ha? Itu TPM pun beli banyak ni. Kan? Ha? Tak nak balik? Ni siapa ni? Ni siapa owner? Owner siapa? Ha? Ni Zah Batik. Kalau saya bagi sambung sehari lagi esok lusa nak. Tapi bagus lah ya. Kalau ada peluang macam ni datang lagi. Oh, bagus. Sale okey. Kurata sehari boleh dapat apa? Ha? Bagus lah. Kalau tunggu kat sana tak dapat ni Tak dapat. Oh. Okeylah. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Ha? Sale bagus. Alhamdulillah. Bagus. Sebenarnya kalau tanya saya, bila bawa usahawan daripada luar KL datang sini, sebenarnya pada saya kejayaan ialah bila dapat yang tu. Yang beli hari-hari ni retail tu okey, kita happy juga, tapi kadang-kadang dia tak jadi repeat customer. Betul. Kan? Betul. Okey, tanya. Tapi saya lebih pada jahitan lah. Saya collect dengan butik. Oh, ni macam luar ke macam ni luar? Ha? Ni luar? Pilih lah. Assalamualaikum. So, datang Pak Hari ni apa dapat? Alhamdulillah dapat feedback bagus daripada design baru saya. Kata yang Bilkis tu datang ada pilihan. Nah. Bagus lah, ha? Tanya. Lepas tu Ha? Okey, alhamdulillah. Ha. Ni bagus dia punya ni design lawa-lawa. Semalam Pak Hari okey lah, ha? Cukup. Okey, ni. Assalamualaikum, apa khabar? Ha? TPM beli telekung tu banyak? 3 pasang je. Oh, wajib. Sini 3 pasang je. Okey. Habis sold out. Ha? Habis ni terlalu laku ke bawa sikit? Terlalu laku Datuk, bawa berapa ratus malam habis. Habis semua. So total sale berapa? Almost 10. Ya, tak sangka macam ni. Ni Yes Kitchen. Dulu dah datang dulu kan Yes Kitchen. Ni nak pukul saya rasa juga. tanya. Bagus ya. Orang ngambung. Bagi ni ujian ni. Ini baru betul. Ni peringatan Ini buat kita. Assalamualaikum, apa khabar? Baik. Pak Hari dekat sini okey? Alhamdulillah. Ha, happy. Ha? Kalau ada peluang join lagi tahun depan datang. Dah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Best hari ni. Kan?